أترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثر بالثوب ثم لتصلي. Maksudnya bahawa seorang wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami darah yang mengalir berterusan. Lalu Ummu Salamah meminta fatwa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk wanita tersebut. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah dia melihat bilangan malam-malam dan hari yang biasanya dia mengalami haid daripada bulan sebelum datang kepadanya permasalahan itu. Jadi tengok bulan yang sebelum berlakunya istihadah, maka hendaklah dia meninggalkan solat kadar tempoh tersebut daripada bulan ini, yang maksudnya bulan istihadah. Jadi dia kena tinggalkan solat daripada bulan ini sekadar tempoh tersebutlah. Apabila tempoh itu telah berlalu, hendaklah dia mandi, kemudian hendaklah dia letakkan kain pada kemaluannya dan dirikanlah solat. Baik. Faedah ringkas, hadis ini menunjukkan bahawa wanita yang pernah datang haid, mu'tadah, apabila mengalami istihadah, darah berpanjangan, dikira haidnya menurut adatnya, dan selepas itu dia dianggap suci, serta wajib ke atasnya mandi dan menunaikan ibadat solat. Okey, ambil cerita sikit bagaimana contoh untuk kita mudah faham. Katakanlah orang puang ni pada bulan sebelumnya haid dia 7 hari, suci dia 20. Kitaran haid dan suci berlaku dalam tempoh 27 hari. Haid dia 7, suci dia 20. Okey, baik. Tiba-tiba bulan ni darah keluar berpanjangan, melebihi 15 hari. Hari ke-16 masih lagi ada darah. Maka dia perlu kena tengok bilangan hari bulan yang sebelum. Tengok bilangan hari dan malam bulan yang sebelum. Bulan yang sebelum berlaku istihadah. Jadi bulan sebelum haid dia 7 hari, suci dia 20 hari. Bulan ni haid dia 7 hari. Kalau darah keluar berpanjangan, maka 20 hari istihadah, 7 hari haid, 20 hari istihadah. Okey. Itu maksud dia. Jadi dikira haidnya menurut adatnya, dan selepas tempoh itu dia dianggap suci, serta wajib ke atasnya mandi dan menunaikan ibadat solat. Cuma untuk bulan pertama istihadah ni, dia tidak mengetahui dia mengalami istihadah melainkan pada hari yang ke-16. Bulan berikutnya, lepas daripada tempoh adat, terus dia mengambil hukum istihadah. Itu jelas sebagaimana yang kita sebut tadi. Dapat difahami daripada zahir hadis ini. Saya sengaja tulis zahir hadis ini, bahawa bulan yang diambil kira untuk dikembalikan kepada adat haid ialah bulan sebelum berlakunya istihadah. Sebab Rasul kata tengok pada bulan sebelum. Mana lagi? Jadi bulan yang diambil kira adalah bulan yang last sekali, yang okey, last sekali. Hal ini secara tidak langsung boleh difahami bahawa penetapan adat haid memadai dengan sekali berlaku, sebagaimana pandangan muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i kata lagu mana? Tathbutul adatu bimarrah, sabit adat dengan sekali. Sekali berlaku sudah cukup dijadikan ukuran. Sebab Rasul kata tengok kepada bulan yang sebelum berlaku, walaupun sekali. Okey. Dalam hadis ini dapat difahami bahawa wanita yang mengalami istihadah disuruh meletakkan sesuatu pada kemaluan untuk menahan darah mengalir keluar. Rasul suruh dia letak sesuatu pada kemaluan untuk menahan darah keluar. Baik. Kemudian Ummu Salamah sebagai perantara bagi wanita lain yang ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa dibolehkan meminta fatwa melalui wakil atau orang tengok. Ummu Salamah ni dia perantaraan di antara seorang wanita yang mengalami masalah dengan Rasulullah. Jadi boleh orang puang dia ada masalah, dia pun nak tanya ustaz dak gamuk, lepas tu ataupun nak tanya ustaz tak payah sebab dia moleknya orang puang, dia tanya ustazah tu molek. Tapi jangan pilih ustazah ikut down pula, dia kena hak yang ahli dia lah. Okey, tanya ustazah tu comel. Tapi ada juga ustaz tapi isteri ustaz tak pandai. Jadi
Baik. Hamba tengok sebab nombor telefon daripada Arab Saudi. Hamba tengok naik nama siapa. Nombor telefon daripada Arab Saudi. Jadi tengok naik nama siapa. Pasal tak penting kot. Jadi dia boleh saya nak tanya sikit masalah ni. Jadi isteri ustaz tu sebagai perantara di antara penanya dengan ustaz. Dan perkara ini dilakukan oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara daripada orang yang bermasalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 ni panjanglah, hadis ni panjang. Dan hadis ni panjang lepas tu terjemahan dia saat ni tu kalau orang pandai bahasa Arab mudahlah, boleh faham lah. Kalau orang yang tak pandai bahasa Arab terjemahan pun jadi pening. Jadi hamba buat kesimpulan daripada terjemahan tersebut. Nanti kita baca ya. An Hamnah binti Jahshin radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu ustahadu haydatan kathiratan shadidatan fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaftihi wa ukhbiruhu فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم فقال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت أعلم قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي. Okey, maksud hadis ni panjang sikit maksud dia. Tak faham maksud nanti tengok saya buat kesimpulan lepas daripada ni. Aku pernah mengalami istihadah yang banyak dan kuat. Orang kata sahabat tersebut, aku mengalami istihadah yang banyak dan kuat. Darah keluar banyak dan berpanjangan. Dah keluar dengan banyak dan berpanjangan. Lalu aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta fatwa daripada baginda dan menceritakan keadaanku kepadanya. Aku dapati baginda berada di rumah saudariku Zainab binti Jahash. Sebab dia ipar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Jahash adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang perempuan yang mengalami istihadah yang amat banyak. Apa pendapatmu tentangnya? Sesungguh darah ini menghalangku daripada solat dan puasa. Banyak Rasulullah, siapa nak solat, siapa nak puasa ni? Nabi SAW menjawab, aku sarankan kepadamu kapas. Kalau banyak sangat tu darah, tak kapas kerana ia dapat menghilangkan darah. Dia dapat menghalang darah daripada keluar, tak kapas. Hamnah berkata, darah itu lebih banyak, tak cukup kapas Rasulullah. Kalau tak kapas pun bercerubu lagi. Baginda bersabda, kalau begitu letakkanlah kain. Kau dok padang kapas, letak kain. Okey, mula-mula kapas letak dalam kemaluan. Lepas tu letak kain. Kain tapung di luar. Berkata Hamnah, darah itu masih lebih banyak daripada itu. Ia mengalir dengan kuat secara terus-menerus. Banyak. Hamnah keluar darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan perintahkan kepadamu 2 perkara. Rasul kata, aku akan perintahmu kepada 2 perkara. Yang mana sahaja di antara keduanya yang engkau lakukan, maka sudah memadai bagimu. Okey, aku akan buat 2 perkara. Membuat salah satu memadai. Buat pertama tak apa, hak kedua pun tak apa.
Dan jika engkau kuat melakukan kedua-duanya, maka engkau yang lebih mengetahui tentang dirimu sendiri, apa yang sesuai untukmu. Kalau mu rasa hak ni pun mampu, hak ni pun mampu, hak tu terpulang kepadamu lah. Kalau mu tahu hak ni mampu buat, ni mampu, tu terpulang kepadamu. Kemudian baginda melanjutkan lagi, sesungguhnya darah ini adalah satu hentakan daripada hentakan-hentakan syaitan. Maksudnya darah ini adalah satu hentakan daripada hentakan-hentakan syaitan, hentakan kaki daripada hentakan syaitan. Nanti dalam kesimpulan ana ada cerita apa maksud. Lepas tu nanti kita akan hurau pula. Maka jadikanlah dirimu seorang yang haid dalam 6 hari atau 7 hari. Rasul kata, menjadikan dirimu haid 6 atau 7. Pada pengetahuan Allah. Maksudnya 6 hari atau 7 hari pada pengetahuan Allah, pada apa yang Allah Ta'ala telah mengetahui daripada permasalahanmu. Sebab benda yang berlaku kepada kita sebenarnya dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Kemudian mandilah sehingga mandi. Lepas tu apabila berlaku 6 hari atau 7 hari, maka memandi. Lepas daripada memandi, sehingga apabila engkau melihat bahawa engkau telah suci dan engkau telah bersih, maka solatlah selama 23 malam atau 24 malam. Mandi. Lepas tu dalam tempoh 23 hari, 24 hari, awak kena solat. Jadi 6 hari haid, 24 hari suci. Ataupun 7 hari haid, 23 hari suci. Betul lah, 7 hari haid, 23 hari suci. Dan tempoh suci 23, 24 saat ni, awak kena solat lah. Dan puasa lah. Kalau bulan puasa, awak kena puasa. Maka sungguhnya yang demikian itu sudah memadai untukmu. Kalau buat kita beres dah, selesai dah. Kerjakanlah seperti itu pada tiap-tiap bulan, sebagaimana haid oleh para perempuan dan sebagaimana mereka itu suci. Galik-galik orang puang 6-7 hari. Suci 23, 24. Buat galik macam orang puang buat. Sebagaimana mereka itu suci dalam waktu haid dan suci mereka. Dan jika engkau mampu mengakhirkan solat zuhur dan mengerjakan solat asar pada awal waktu, mengakhirkan solat zuhur, mengerjakan solat asar pada awal waktu, kemudian engkau mandi dan engkau himpunkan di antara dua solat itu, mandi sekali, buat solat zuhur asar, dan engkau melewatkan solat maghrib dan mengerjakan solat isyak pada awal waktu, kemudian engkau mandi serta menghimpunkan dua solat itu, mandi pula untuk buat maghrib dan isyak, maka lakukan hal tersebut serta engkau mandi ketika solat subuh. Tapi solat subuh mandi pula sekali lagi, maka lakukanlah. Jadi pendek kata, mandi 3 kali. Mandi untuk solat zuhur dan asar, dan buat lewat zuhur awal asar. Mandi untuk maghrib dan isyak, buat lewat maghrib awal isyak. Lepas tu mandi untuk subuh. Baik. Dan hendaklah engkau berpuasa jika engkau mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia paling aku sukai di antara dua perkara itu. Baik. Dia gini, dia ada, nanti yang baca yang buat kesimpulan. Okey, maksud ringkas. Maksud ringkas gini. Hamnah, ana saya terjemah, tapi ana terjemah pada asal yang awal tu, ana terjemah, ana masih lagi meraihkan benda penyusunan ayat bahasa Arab. Tapi kita tidaklah terjemah harfiah, tapi masih kita meraihkan sebab terjemahan payah sikit nak faham. Melainkan kalau kita kena rujuk Arab atau rujuk terjemah, mudah faham. Cuma membuat kesimpulan, Hamnah binti Jahash radhiyallahu ta'ala anha mengalami pendarahan yang terlalu banyak kuantitinya dan berlaku dalam masa yang berpanjangan. Kemudian beliau datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang hukum hakam syarak berkenaan dengan darah tersebut. Beliau memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa darah tersebut membuatkan beliau tidak salat dan tidak berpuasa berpanjangan kerana beliau beranggapan bahawa kesemua darah tersebut adalah darah haid. Itu jelaslah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya meletakkan kapas, kemudian membalut dengan kain pada tempat keluar darah untuk menahan darah daripada terus keluar. Namun Hamnah memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kapas dan juga kain masih lagi tidak mencukupi kerana darah terlalu banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada beliau bahawa darah yang sifatnya seperti ini berlaku kerana hentakan daripada syaitan, yang akhirnya apabila berlaku perkara tersebut, syaitan mampu mengelirukan perempuan dalam urusan agamanya, yang merangkumi hal yang berkait dengan sucinya, ibadat solatnya, ibadat puasanya dan lain-lain. Kayak gini. Dia dalam menafsirkan Al-Quran, dalam mensyarahkan hadis, dia kadang-kadang boleh digunakan makna hakiki dan dalam masa yang sama boleh digunakan makna majazi. Ya. Selama mana boleh digunakan makna hakiki, maka kita guna makna hakiki. Dalam hadis ni, hentakan syaitan ni adakah makna hakiki, memang syaitan sungguh yang membuat hentakan, memang hakikat begitu, ataupun adalah makna majazi?
Bagaimana makna majazi? Kerja syaitan ni ganggu orang. Jadi apabila berlaku perkara tersebut, maka perempuan itu terganggu ibadat dia, yang seperti perbuatan syaitan. Sebagai contoh, kita buat contoh lain. Kita sedang semayang, kita letak sutrah di hadapan, ada hadapan kita sutrah. Tiba-tiba ada orang lalu depan, Rasulullah suruh dia, tahan dia, jangan dia lalu. Tapi kalau orang tu lalu juga, kata Rasulullah, fa'in abah, kalau dia enggan, maka hendaklah kamu memerangi dia. Fa'innahu syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan. Syaitan mana? Kawan kita minum kopi tak ada sekali dengan kita. Baik, maksudnya perbuatan dia adalah perbuatan syaitan. Sama juga di sana ada hadis diciptakan unta ini daripada mana? Bisa dengar tak hadis? Diciptakan unta daripada syaitan ke daripada jin ke apa semua sekali? Ambil lupa lafaz hadis. Cuba cek lafaz hadis. Baik. Jadi unta ni diciptakan daripada syaitan ataupun daripada jin. Betul tak gitu? Jumpa. Nanti tengok orang tengok cari hadis. Cuba baca. Fa innaha khuliqat minasy-syayatin. Rasulullah tak bagi kita sembahyang di tempat unta. Sebab unta ni dicipta daripada syaitan. Oh, kalau kita nak ambil makna hakiki, hamba banyak kali dah makan syaitan. Mana pula awak makan syaitan? Sebab saya makan unta. Kenapa Rasul kata maka sesungguhnya unta ni diciptakan daripada syaitan? Unta ni kalau orang sembahyang diganggu. Mengganggu orang dalam ibadat ni adalah kerja syaitan. Okey. Hentakan daripada syaitan yang akhirnya apabila berlaku perkara tersebut, syaitan mampu mengelirukan perempuan dalam urusan agamanya. Saya cuba gabungkan maksud hakiki dengan maksud majazi. Dalam urusan agamanya yang merangkumi hal yang berkait dengan sucinya, ibadat solatnya, ibadat puasanya dan lain-lain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya dua perkara. Serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepadanya bahawa dia boleh memilih antara dua perkara ini. Pertama, mandi untuk setiap solat fardu. Cuba dalam hadis tadi tu tak ada tulis mandi dalam setiap solat fardu, tapi anda tulis mandi untuk solat fardu ni, ini berdasarkan kepada riwayat yang lain. Kita gabung riwayat yang lain. Rasulullah suruh dia buat dua perkara. Satunya mandi untuk setiap solat fardu. Jadi kalau 5 kali solat, 5 kali kena mandi. Kedua, melewatkan zuhur dan mengawalkan asar. Melewatkan maghrib dan mengawalkan isyak. Dan mandi sebanyak 3 kali. Sekali mandi untuk zuhur dan asar, sekali mandi untuk maghrib dan isyak, sekali mandi untuk subuh. Kayak gini orang puan yang mengalami istihadah, oh ada hadis gitu. Jadi hak yang selama ni kita buat tak kena lah, sebab kita nak mandi pun masa istihadah. Malah nak mandi, masa suci tu je mandi. Dia tak ada jamu-jamu mana, dia nak mandi mana lah. Ya biasa pergi jamu baru mandi. Di rumah kan jarang mandi. Oh tak kena lah bercanggah dengan hadis. Nanti dulu, sabar dulu, tak habis lagi Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadanya supaya menganggap dirinya haid dalam tempoh 6 atau 7 hari berdasarkan kebiasaan tempoh haid seorang perempuan yang ditetapkan oleh Allah Taala. Itu dalam pengetahuan Allah yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Kemudian apabila berlalu 6 atau 7 hari, maka hendaklah dia mandi. Kemudian 23 hari atau 24 hari setelahnya hendaklah dia mengambil hukum suci. 6 haid, 7 haid. Lepas tempoh tersebut ambil 23 atau 24. Kalau 6 24 suci. Kalau 7 23 suci. Kalau 7 hari haid 23 suci. Lepas tu termasuklah melaksanakan kewajipan puasa dan solat. Okey. Pada penghujung hadis Rasulullah menyatakan kepada Hamnah bahawa apa yang lebih disukai oleh Rasulullah ialah melewatkan zuhur dan mengawalkan asar. Itu yang Rasul suka. Sebab apa dia? Sebab mandi 5 kali dengan mandi 3 kali, ia lebih ringan mandi 3 kali. Rasulullah kalau diberi pilih di antara dua perkara, maka Rasul akan pilih hak mana yang lebih mudah. Baik, Rasul kata hak yang aku lebih suka adalah hak yang mandi 3 kali je. Jadi melewatkan maghrib, mengawalkan isyak dan mandi sebanyak 3 kali. Sekali mandi untuk zuhur dan asar, sekali mandi untuk maghrib dan isyak, sekali mandi untuk subuh.
Okey, ni maksud daripada hadis tersebut. Cuma kita ada tambah sikit lagi berdasarkan kepada riwayat yang lain. Okey, faedah ringkas. Tapi faedah ringkas ni sebenarnya banyak hamba sebut sebab tidak takut tak faham. Yang pertama sekali yang tulis Imam Nawawi. Imam Nawawi seorang ulama yang besarlah. Imam Nawawi, Allahu Akbar. Baca sejarah Imam Nawawi. Imam Nawawi di antara ulama yang cukup luar biasa. Rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama yang menghimpun di antara ilmu, akhlak, wara', zuhud. Memang cukup luar biasa Imam Nawawi. Baik. Imam Nawawi seorang ulama yang tidak sempat berkahwin kerana sibuk dengan ilmu. Tidak berkahwin itu tak tepiak tu, nikahlah. Sebab tu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama kan baca Imam Nawawi. Oh, nak nikah. Tak menikah hati nak masuk dalam al-ulama al-uzzab. Kayak gini buat takmilah al-ulama al-uzzab, karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah tu kan, letak nama dia seorang sebab dia al-uzzab juga. Tak payahlah, nikahlah sebab nikah tu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi memang orang yang cukup luar biasa. Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan Imam Nawawi yang hebatnya, Imam Nawawi, mereka yang menyalahi mazhab akidah ke fiqh dengan Imam Nawawi tetap menjadikan Imam Nawawi sebagai rujukan. Tu di antara luar biasa Imam Nawawi. Baik. Orang yang ngajar kitab Sahih Muslim, antara rujukannya adalah syarah Sahih Muslim bagi Imam Nawawi. Dan syarah Sahih Muslim Imam Nawawi di antara syarah bagi Sahih Muslim yang terbaik. Baik. Antara yang terbaik. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawa sebahagian ulama tidak berhujah dengan hadis ini. Imam Nawawi kata sebahagian ulama tidak berhujah dengan hadis ini. Sebab dia tidak berhujah kerana ada dalam sanadnya seorang perawi yang bermasalah, yang menjadikan hadis ini bukan tidak makbul. Hadis ini adalah hadis dhaif. Cuma pun tidak bincang siapa ulama tu sebab benda. Tak bincang jadi panjang pula kan. Namun walaupun bagaimanapun masih ramai ulama hadis yang menilai hadis ini sebagai hadis yang boleh diterima, hadis makbul. Ada yang mengatakan hadis sahih, ada yang mengatakan hadis hasan, termasuk dari Imam Nawawi sendiri. Dan nak tengok mana? Tu ana ambil tulis dalam takah. Kita tengok dalam kitab Majmu'. Baik. Dalam kitab Majmu', Syarah Muhadzab. قال الخطابي وقد ترك بعض العلماء الاحتجاج بهذا الحديث لأن راويه أتى لأن راويه عبد الله بن محمد بن عقيل ليس بذاك. Itu ليس بذاك istilah yang digunakan oleh ulama hadis, ada terjemah bawah. Ala kulli hal, hadis ini berlaku khilaf. Ada sebahagian ulama kata hadis ini dhaif, ada sebahagian kata hasan, ada sebahagian kata sahih. Tahu tak? Dia sebenarnya khilaf ni bukan hanya dalam fiqh saja. Dalam hadis pun ada khilaf. Ada sebahagian daripada hadis sehingga khilaf di antara maudhu' dengan sahih. Apa khilaf di antara maudhu' dengan sahih? Tahu tak? Di sana dalam kitab Al-Mawdu'at karangan Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi memasukkan dalam kitab tersebut hadis-hadis sahih. Jadi maksud dia, di sisi Imam Jauzi hadis itu palsu, tapi di sisi ulama lain hadis itu sahih. Tapi buat pertimbangan, pandangan ulama lain adalah lebih betul berbanding dengan pandangan Imam Ibnul Jauzi. Maksudnya Imam Ibnul Jauzi ulama hadis. Sampai ke tahap tu. Baik. Ala kulli hal, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Adakah hadis ni boleh digunakan untuk berhujah dengannya ataupun tidak? Tapi ramai juga ulama hadis yang mengatakan bahawa hadis ni boleh diterima. Termasuklah Imam Nawawi sendiri. Okey, kalau boleh diterima, bagaimanakah hukum fiqh yang boleh diambil daripada hadis ini? Dalam hadis ini terdapat perintah kepada wanita yang mengalami istihadah, pendarahan berterusan, supaya meletakkan kapas pada kemaluannya. Betul tak? Dalam hadis Rasulullah suruh letak kapas. Sekiranya kapas tersebut tidak mencukupi untuk menahan darah, maka hendaklah dia menggunakan kain sebagai balutan tambahan. Betul tak gitu? Dalam hadis. Menurut mazhab Syafi'i, meletakkan kapas ke dalam farak sebelum berwudu adalah wajib bagi wanita mustahadah yang ingin menunaikan solat. Orang tanya dah, mazhab Imam Syafi'i kata letak kapas tu ambil mana? Ada hadis letak kapas. Cuma mazhab Imam Syafi'i kata letak kapas diwajibkan untuk mengelak daripada darah keluar dengan dua syarat. Syarat pertama, dia tidak berpuasa. Kalau berpuasa pada siang hari tak boleh sebab ia membatalkan puasa.
Syarat yang kedua, tidak menyakiti. Kalau menyakiti, maka tidak wajib letak kafah. Meletakkan kafah dalam farak sebelum berwudu adalah wajib bagi wanita mustahadah yang ingin menunaikan salat. Dengan syarat dia bukan sedang berpuasa dan kafah tersebut tidak menyebabkan kesakitan atau kemudaratan. Lepas tu, kalau tak cukup kafah, sekiranya masih belum mencukupi, maka hendaklah dibalut dan diikat dengan kain. Kan Rasulullah kata, mula kafah, tak cukup, lepas tu dengan kain. Dan ni begini mazhab Imam Syafi'i, mula kafah, tak cukup, maka dengan kain. Kemudian, dasarkan kepada hadis ini, kebiasaan tempoh haid bagi wanita adalah selama 6 atau 7 hari. Manakala kebiasaan tempoh suci adalah selama 23 atau 24 hari. Mazhab Imam Syafi'i kata kebiasaan haid wanita 23, kebiasaan haid 6-7 hari. Yang ambil mana? Yang pertama tengok realiti perempuan gitu. Yang pertama. Yang keduanya adalah hadis Rasulullah menyebut kebiasaan haid 23, 6 dengan 7. Dan kebiasaan suci 23-24. Dalam hadis sebut 23 ataupun 24. Jadi bermakna dalam tempoh sebulan, secara umumnya seorang wanita mengalami haid dan suci. Dalam tempoh 30 hari, sekali haid, sekali suci. Itu kebiasaan. Tapi jangan faham mesti gitu. Tak. Kadang-kadang dalam tempoh sebulan berlaku 2 kali haid. Boleh. Seorang perempuan dalam tempoh sebulan berlaku 2 kali haid. Contoh. 5 hari keluar darah. 15 hari suci. 5 campur 15, 20. Hari ke-21 tu mula darah 5 hari. Dalam sebulan tau. 2 kali bagi haid. Okey, kemudian dalam hadis ni Rasul suruh Hamnah saat itu berhaid selama 6 atau 7 hari. Kenapa Rasul suruh dia haid 6-7 hari? Dalam bab ni ulama yang mensyarahkan hadis ni berbeza pandangan. Adakah Hamnah ni mubtada'ah ataupun mu'tadah? Okey, pandangan yang pertama dikata Hamnah mubtada'ah. Kali pertama datang darah haid dan tidak memiliki adat, tiba-tiba darah keluar berpanjangan. Maka Rasul katakan awak kena haid 6-7 hari. Apa 6-7 hari? Iktibar ghalib haid dan perempuan. Awak kena kembali kepada kebiasaan haid perempuan. Jelas kan? Dan pandangan ini ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, bagi perempuan yang kali pertama datang darah, tiba-tiba darah keluar berterusan. Abang nak cerita dulu sikit. Contoh, katakanlah orang puan ni baru umur 11 tahun, tak pernah bagi haid. Ni kali pertama bagi. Tiba-tiba darah keluar lebih daripada 15 hari. 16, 17. Ada darah istihadah ni. Kita nak suruh dia kembali kepada adat, dia belum lagi memiliki adat. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama, kena ambil kadar yang diyakini, iaitu sehari semalam. Tapi ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, ambil tempoh ghalib perempuan. Ghalib kebiasaan haid perempuan. Berapa hari? 6 atau 7. Okey, ni adalah sandaran kepada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Ni sandaran kepada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan ada pun juga sebagian ulama kata gini, sebenarnya Hamnah ni bukan mubtada'ah, Hamnah mu'tadah. Tapi Rasul suruh dia kembali kepada 6 atau 7 hari kerana Rasulullah tahu bahawasanya haid dia 6 atau 7. Jadi kalau haid awak 6, awak kembali 6. Kalau haid awak 7, awak kembali 7. Dasarkan kepada adat. Okey, sebagian ulama berpendapat bahawa Hamnah binti Jahash merupakan seorang wanita mubtada'ah, iaitu wanita yang baru pertama kali mengalami haid. Oleh itu dia belum mempunyai adat atau tempoh kebiasaan haid dan suci yang boleh dijadikan rujukan. Selain itu, Hamnah juga tidak dapat membezakan sifat darah yang keluar dalam bahasa ulama fiqh ghair mumayyizah, sebab satu sifat ni saya juga berdasarkan pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i. Sebab kalau ada tamyiz, kena kembali kepada tamyiz, barulah kembali kepada adat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan tempoh haidnya berdasarkan tempoh kebiasaan haid para wanita, iaitu sekitar 6 atau 7 hari. Baik, sekitar 6 atau 7 hari. Dan di pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, ada sebagian ulama lain pula berpendapat bahawa Hamnah adalah seorang wanita mu'tadah, iaitu wanita yang telah mempunyai adat haid dan suci. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa tempoh kebiasaan haid Hamnah adalah antara 6 atau 7 hari.
Maka seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepadanya bahawa jadikan haidmu nari jika adatmu nari, atau 7 hari jika adatmu 7 hari. Okey, kemudian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud kemudian mandilah, mandi lepas daripada berlalu tempoh tersebut, mandi, menunjukkan bahawa terdapat perintah mandi wajib setelah berlalu tempoh haid, iaitu 6 atau 7 hari. Berlalu tempoh haid, awak kena mandi. Oleh itu, wajib ke atas wanita yang mengalami keadaan seperti ini mandi wajib sebaik sahaja berakhir tempoh haid tersebut. Okey, buat contoh mudah. Tadi buat contoh dah, ni kali ketiga. Orang puang ni, adat dia 7 hari. Suci dia 20. Okey, 7. Haid dia 7 hari. Suci 20. Selesai. Bulan ni, darah keluar berpanjangan lebih daripada 15 hari. Untuk bulan ni, dia mengetahui dia memiliki darah istihadah pada hari ke-16. Sebelum sampai hari ke-16, dia tak tahu lagi ada darah istihadah. Sebab selama mana darah tidak melebihi 15 hari, walaupun menyalahi adat, semuanya adalah haid. Itu jelas. Hari ke-16 baru ada lagi darah. Situ baru dia tahu. Oh, rupanya aku ada darah istihadah. Maka, kaedahnya kembali kepada adat. Kalau adat awak 6 hari, 6 hari. Kalau adat awak 7 hari, 7 hari. Okey, katakanlah adat dia 6 hari. Okey, 6 hari. Hari ke-7, kira istihadah. Cuma oleh kerana dia duduk pada hari ke-16, jadi pada hari ke-16 baru dia mandi. Kalau haid dia 7 hari, hari ke-8, dikira istihadah. Oleh kerana dia duduk pada hari ke-16, maka hari ke-16 baru dia mandi. Benda tu berlaku pula sampai bulan depan. Suci cukup dah 20 hari. Jadi tempoh suci saat itu, darah yang keluar semuanya istihadah kan. Tiba-tiba mari ada lagi darah. Cukup 7 hari, masih lagi ada darah. Hari ke-8 tu mesti kena mandi dah. Sebab dia telah berlalu tempoh ada kebiasaan haid dia. Itu maksud. Ni 3 kali dah mengurau ni agak-agak faham lah. Lepas tu nanti kita akan buka soalan pada buku 12. Hamba akan buka soalan lebih kurang dalam 15 minit InsyaAllah. Kemudian oleh itu wajib ke atas wanita yang mengalami keadaan seperti ini mandi wajib sebaik sahaja berakhir tempoh haid tersebut. Sebahagian ulama fiqh berpendapat bahawa wanita yang mengalami istihadah dibolehkan menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Dia ada sebahagian ulama kata ni, orang puang yang mengalami istihadah dia boleh buat jamak solat. Jamak solat sebab mana? Sebab istihadah. Sebab apa? Istihadah tu adalah sakit. Istihadah, darah istihadah adalah darah penyakit. Perempuan yang mengalami istihadah adalah perempuan yang sakit. Maka jamak kerana sakit. Okey, ada pandangan sebahagian daripada ulama. Baik. Dibolehkan menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Tapi bab jamak ni, kita sebut boleh. Lepas tu peserta kita hak puang ni, dia dengar hak ni, boleh. Lepas tu dia pun duk koya dah bab lain. Kita duk urau lain pula pani duk koya dah. Dia faham boleh. Kita dah habis lagi urau. Nanti kena faham menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, sebab yang membolehkan kita jamak 2 sahaja. Yang pertamanya adalah bermusafir, yang keduanya hujang. Imam Nawawi memilih boleh juga jamak kerana sakit. Imam Nawawi. Tapi pandangan Imam Nawawi ini adalah pilihan Imam Nawawi, ikhtiar Imam Nawawi, tapi bukan pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Boleh diamalkan. Satu. Yang keduanya, jamak lain, qasar lain. Jamak ni kita gabungkan 2 solat buat dalam satu waktu. Manakala qasar, solat 4 kita buat 2. Ketika kita kata sebahagian ulama kata boleh jamak, okey, boleh kita ambil pandangan ni, tapi kita kena ingat kena buat 4, 3, 4. Jangan buat 2. 2 tu dia panggil qasar. Qasar lain, jamak lain. Dan benda ni kita nampak kecil je, tapi rupanya ramai tersilap. Nampak kecil je, tapi ramai tersilap. Sebagai contoh, doktor yang kapung dia tak jauh daripada hospital. Kapung dia, tempat bermustautin dia, tempat bermukim dia tak jauh daripada hospital. Dia terpaksa duduk dalam bilik pembedahan dalam tempoh masa yang lama, yang menyusahkan dia untuk mengerjakan setiap solat dalam waktunya. Takkan nak tinggal dulu, mati orang. Lepas tu dia pun tanya mufti, Datuk Mufti, saya boleh buat jamak tak saya ni? Datuk Mufti kata awak boleh buat jamak. Datuk Mufti mengeluarkan fatwa dengan mengambil pandangan sebahagian ulama fiqh boleh buat jamak. Doktor tu boleh buat jamak.
dia pun semayang Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat. Sudah. Tu salah. Datuk Mufti kata boleh buat jamak. Datuk Mufti tak kata buat jamak sekali qasar. Qasar lain, jamak lain. Atas pandangan sebagian ulama boleh jamak bagi perempuan yang mengalami istihadah. Tapi kena buat 4-4-3-4. Baik. Namun begitu sebagian ulama lain pula tidak mengharuskannya, kerana mereka berpendapat bahawa jamak yang disebut dalam hadis hanyalah jamak daripada segi bentuk sahaja. Jamak suri nama dia. Jamak bentuk ni jamak suri, jamak pada bentuk, melewatkan zuhur, mengawalkan asar. Hakikatnya setiap solat dilakukan dalam waktu masing-masing. Bukan jamak hakiki, bukan jamak sebenar. Okey. Kemudian terdapat tuntutan mandi bagi perempuan mustahadah untuk setiap solat fardu. Atau sebanyak 3 kali mandi, kan 2 kan? Setiap solat fardu ataupun 3 kali mandi. Sekali untuk solat zuhur dan asar, sekali untuk maghrib dan isyak, dan sekali untuk subuh. Sebagian ulama berpendapat tuntutan mandi ini adalah tuntutan wajib. Allah, nyaknya orang puan tahu kalau wajib. Wajib mana? Kalau awak tak mandi, dosa. Oh, parok Baik. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahawa tuntutan mandi tersebut hanyalah bersifat sunat, bukan wajib. Termasuklah pandangan ulama mazhab Syafi'i. Jadi mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, perempuan yang mengalami istihadah tidak wajib dia mandi untuk setiap solat fardu ataupun 3 kali. Tak wajib. Hukum mandi hanyalah sunat sahaja. Dan pandangan yang mengatakan sunat ialah pandangan majoriti ulama fiqh. Baik. Hadis yang ke-10 daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika nuqsanu diniha." Bukankah apabila seorang wanita didatangi haid dia tidak mengerjakan solat dan tidak berpuasa, maka itulah kekurangan agamanya. Sebab solat puasa ni termasuk dalam rukun agama Islam kan. Jadi dia tak solat, tak puasa, jadi kuranglah sikit agama dia. Hadis ni dapat difahami bahawasanya haram serta tidak sah perempuan haid mengerjakan solat. Begitu juga haram serta tidak sah perempuan haid berpuasa. Baik. Kemudian hadis yang ke-11. Hak yang tak perlu huraian panjang, ambil tak huraian panjang sebab takut dah nak habis hadis. Daripada seorang tabi'i nama dia Mu'adzah binti Abdillah Al-Adawiyah rahimahullah. Dia salah seorang ulama di zaman tabi'in, ulama di kalangan perempuan. Dia ulama di kalangan perempuan sepanjang sejarah ramai. Tapi nak banding dengan orang lelaki tu tak boleh lah. Ulama ramai juga di kalangan orang puan sepanjang sejarah. Sebagai contoh di zaman Rasulullah, antara ulama di kalangan perempuan adalah Aisyah. Tapi lebih ramai sahabat lelaki, sahabat Rasulullah yang lelaki, yang alim berbanding dengan sahabat Rasulullah yang perempuan. Baik. Jadi Mu'adzah bin Abdillah Al-Adawiyah dikatakan, sa'altu Aisyah faqultu ma balul haid taqdi as-sawm wa la taqdi as-salah faqalat aharuriyatun anti qultu lastu biharuriyah walakinni as'al qalat kana yusibuna dhalik fanu'maru biqada'i as-sawm wa la nu'maru biqada'i as-salah. Saya pernah bertanya kepada Aisyah, kepada isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, kenapa wanita yang haid mengqada puasa dan tidak mengqada solat? Kita kan orang puan haid, semua orang puan tahu kalau puasa tu kena qada mula. Puasa yang ditinggalkan kerana haid kena qada mula. Tapi kalau solat tak kena qada dah. Dan orang puan bukan Mu'adzah je tanya, orang puan lain ni ramai tanya. Dan antara soalan yang banyak orang puan tanya bab ni, tak apa-apa kalau puasa kena qada mula, kalau solat tak kena qada. Jadi orang puan yang tanya tu, dia malah tu molek dari qada belaka dua-dua. Tu malah. Betul tak gitu kan? Malah kan molek dari qada belaka dua-dua. Ada hak yang rajin nak qada belaka dua-dua. Tu jaranglah hak rajin. Hak jelas-jelas kena qada pun dah habis lagi qada. Hak tu jaranglah nak jumpa. Jadi Mu'adzah tanya, tengok jawab Aisyah. Aisyah tak terus jawab. Aisyah kata ni, aharuriyatun anti, mu ni adakah mu ni puak haruriyah? Maksud dia puak haruriyah pengikut fahaman khawarij. Patut ada tulis di bawah sikit, al-haruriyah ialah nisbah kepada sebuah perkampungan berhampiran Kufah yang bernama Harura. Ia merujuk kepada sekelompok golongan khawarij.
Sekelompok golongan Khawarij yang tinggal di perkampungan di daerah Harura yang terletak di Kufah. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata demikian kerana kepada wanita yang bertanya itu, kerana sebahagian golongan Khawarij mewajibkan wanita haid menggantikan solat yang ditinggalkan semasa haid. Ada sebahagian wanita Khawarij dia mewajibkan ganti semula solat yang ditinggalkan di zaman haid, sebagaimana wajib ganti puasa. Pandangan tu tak betul lah. Pandangan tu tak betul. Kemudian aku menjawab, kata Mu'adzah, aku jawablah kepada Aisyah, aku bukan Haruriyah, akan tapi aku hanya bertanya. Hamba bukan Haruriyah, bukan kelompok tu, hamba nak tanya je. Kata Aisyah, kami dahulu juga mengalami haid. Kami dahulu di zaman Rasulullah kami mengalami haid. Bila kami mengalami haid, kami tak boleh solat, kami tak boleh puasa, tu je lah. Kemudian kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha solat. Maksudnya kami diperintahkan, yang boleh memerintahkan hal ibadat adalah Rasulullah. Jadi Rasulullah suruh kami qadha balik puasa, tapi Rasulullah tak suruh kami qadha balik solat. Menunjukkan bahawasanya puasa wajib kena qadha semula, solat tak wajib qadha. Dapat difahami daripada hadis ini bahawa wajib atas perempuan mengqadha semula puasa yang ditinggalkan semasa datang haid. Yang keduanya, tidak wajib atas perempuan mengqadha semula solat yang ditinggalkan semasa haid. Itu jelas. Dan yang membezakan dua tu benda, apakah yang membezakan di antara puasa dengan solat? Daripada hadis di atas dapat difahami juga bahawa syarak lah, maksudnya syarak agama Islam lah yang telah meletakkan perbezaan antara qadha puasa dan qadha solat bagi wanita yang haid. Kalau orang tanya kita, buat apa puasa kena qadha mula bagi perempuan yang datang haid, kalau solat tak perlu qadha dah? Jawapannya, itu adalah ketetapan yang diputuskan oleh agama. Okey, itu adalah ketetapan yang diputuskan oleh agama. Hikmah dia adalah, benda hikmah dia, semayang ni berulang setiap hari. Jadi main kena 15 hari haid, parok kena qadha balik tau. Parok 75 waktu kena qadha balik tau. Banyak jadi akan menyusahkan perempuan. Itu hikmah dia. Tapi asasnya syarak yang membuat perbezaan di antara qadha solat dengan qadha puasa. Kemudian hadis yang ke-12 daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nawilini al-khumrata min al-masjid. Qalat faqultu inni haid. Faqal inna haidataki laysat fi yadik. Okey, terjemahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, ambillah untukku 3 sejadah kecil ini daripada masjid. Jadi kita nak faham hadis ni, kita kena faham dulu. Ni masjid Rasulullah, rumah bilik Aisyah tepi masjid, pintu terus masuk dalam masjid. Rasulullah mayang dalam masjid. Kadang-kadang Rasulullah mayang dekat dengan rumah Aisyah, dekat je. Hari tu Rasulullah duduk dalam masjid. Rasulullah suruh Aisyah capai, ambil sejadah kecil, dikeluarkan daripada masjid. Rasulullah kata ni ambil sejadah. Rasulullah dalam masjid. Ada tulis dalam nota kaki tu maksud hadis ni. Maksud hadis ni benda. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang beriktikaf dalam masjid, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah mengambil 3 sejadah tersebut dari luar masjid untuk dikeluarkannya daripada dalam masjid. Jadi Aisyah duduk luar. Rasulullah minta Rasulullah ambil untuk dikeluarkan. Baik. Kemudian bila begitu keadaannya, Aisyah kata, Rasulullah, hamba mari haid ni, hamba datang haid. Benda yang kita dapat faham, ketika Rasulullah suruh Aisyah ambil sejadah kecil daripada masjid, Aisyah kata, Rasulullah, hamba tak boleh ambil sebab hamba datang haid. Ini menunjukkan bahawasanya telah ada dalam pengetahuan Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa perempuan yang haid tidak boleh berada dalam masjid. Dan pandangan ini adalah pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab. Melainkan pandangan Imam Ibn Hazm al-Zahiri, pandangan Imam Ibn Taymiyah rahimahullah subhanahu wa ta'ala, itu bab lain. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membalah. Kata Rasulullah, sesungguhnya haidmu bukanlah terletak pada tanganmu. Maksudnya sekadar Allah tangan tak ada masalah.
sekadar Allah tangan. Sebab air bukan tangan. Okey, faedah ringkas. Hadis ini menunjukkan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha memahami adanya larangan bagi wanita haid memasuki serta berhenti dalam masjid. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, sekadar masuk tapi tidak berhenti, ia tidak haram. Ia masuk itu ni, tubik itu ni, perempuan yang haid tak ada haram. Hukum dia adalah harus. Melainkan kalau bimbang mengotori masjid, barulah hukum dia adalah haram. Baik. Nabi SAW tidak menafikan kefahaman tersebut. Tetapi baginda SAW menjelaskan bahawa sekadar mengholorkan tangan ke dalam masjid tidak termasuk dalam larangan masuk serta berhenti dalamnya. Maka hadis ini menjadi dalil bahawa wanita yang sedang haid diharamkan untuk berada dan berhenti dalam masjid. Baik. Hadis ini juga menjadi dalil bahawa wanita yang sedang haid dibenarkan untuk memasukkan tangannya sahaja ke dalam masjid. Ini menunjukkan bahawa perbuatan melibatkan sebahagian anggota badan tanpa masuk sepenuhnya ke dalam masjid tidak termasuk dalam larangan yang dikenakan ke atas wanita haid. Orang puang ni ya, contoh, kita buat contoh lah. Dia nak ambil barang daripada masjid, nak ambil barang. Beg dia tinggal. Sebab dia duk mari haid, dia mari haid. Mari haid, dia potong beg cepat-cepat. Nak pergi dekat, beg tinggal pula. Beg dah lah beg mahal. Biar pitih tak banyak pun dalam, tak apalah, beg mahal. Baik. Tapi beg duduk tepi tu je. Dah boleh tak yola tangan ambil beg? Boleh, tak ada masalah. Baik. Kemudian hadis ke-13. An Aisyah radhiyallahu anha jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wujuhu buyuti ashabihi syari'atun fil masjid. Faqala wajjihu hadhihi al-buyut 'anil masjid. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang daripada rumah baginda lah, sedangkan pintu-pintu rumah sebahagian pada sahabat, bukan semua, sebahagian pada sahabat pintu rumah dia terbuka ke arah masjid. Jadi ni masjid, lepas tu ada sebahagian sahabat yang rumah dia dekat dengan masjid, pintu dia ke arah masjid. Pintu dia ke arah masjid. Kemudian baginda bersabda, alihkan pintu-pintu rumah ini dari menghadap masjid. Alihkan, jangan pintu ke masjid, jangan. Alih daripada masjid. Baik. Dan kemudian pada satu hari baginda masuk dalam masjid dan para sahabat tidak melakukan apa-apa dengan harapan akan turun keringanan untuk mereka. Rasul tengok air, tetap pintu menghadap masjid. Sahabat saat itu dia mengharapkan dapat kelonggaran. Baik. Tapi tak ada kelonggaran. Jadi baginda masuk dan para sahabat tidak melakukan apa-apa dengan harapan akan turun keringanan untuk mereka. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam keluar dan bersabda. Sahabat keluar, sahabat bersabda, alihkan pintu-pintu rumah ini daripada masjid, kerana aku tidak menghalalkan masjid bagi wanita haid dan orang yang berjunub. Dah kan? Ni rumah. Okey, dah wanita tu datang haid. Ni masjid. Dia kalau nak pergi sebelah sana, paling mudah lagu mana? Masuk ke masjid lah. Sebab masjid Rasulullah kan bukan masjid kita, macam zaman kita. Kita bukan masjid zaman Rasulullah, masjid zaman ni. Hamba kalau pergi di Madinah, contoh, hamba duduk hotel belakang tu, kita nak pergi depan, kita nak pusing gini, jauh. Kita masuk kat tengah dulu. Okey, kita juga orang yang duduk pintu dia kat arah masjid. Tubik nak pergi sebelah ni, ia akan melintasi masjid. Sebab tu Rasulullah suruh alih pintu. Sebab Rasulullah dah, aku tidak halalkan masjid bagi wanita haid dan orang yang berjunub. Okey, hadis ni anda ada tulis sedikit. Hadis ni riwayat Imam Abu Daud nombor 232. Perhatian, ramai juga ulama hadis menilai hadis ni sebagai hadis dhaif. Namun ada juga ulama hadis yang menilainya sebagai hadis yang boleh diterima, hadis hasan atau sahih. Sebagai contoh, Imam Ibn Qattan menilainya sebagai hasan. Imam Ibn Qattan menilai hadis ini sebagai hasan. Imam Ibn Sayyidin Nas menilai bahawa hadis ini sekurang-kurangnya hasan. Imam Ash-Shawkani dalam kitab Nailul Awtad menilainya sebagai sahih. Tapi ramai ulama yang menilaikan hadis ini sebagai dhaif. Jadi berlaku khilaf lah di kalangan ulama hadis, dan ramai yang mengatakan hadis ini bukan hadis yang sahih. Hadis yang ke-14. Kejap nak tengok.
Faedah ringkas, wanita haid dan orang yang berjunub tidak boleh masuk serta berhenti dalam masjid. Itu jelas dah. Hadis yang ke-14. Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kunna nu'maru an nakhruja yawm al-'id hatta nukhrij al-bikra min khidriha hatta nukhrij al-huyyad fayakunna khalfa an-nas fayukabbirna bi takbirihim wa yad'una bi du'aihim yarjuna barakata dhalika al-yawm wa tuhrata." Dahulu di zaman Rasulullah pernah diperintahkan kepada kami untuk keluar pada hari raya. Hari raya diperintahkan, Rasulullah suruh perintah kepada sahabat keluar belaka pada hari raya, kumpul di satu tempat. Untuk kita faham ni, kita kena faham dulu. Di zaman Rasulullah, sembahyang hari raya bukan dilakukan di masjid, bukan dilakukan di padang. Jadi kami diperintahkan supaya kami keluar pada hari raya. Orang puan keluar pada hari raya, sehingga kami mengeluarkan anak dara yang berada di dalam daripada tempat tertutupnya. Ya, khidriha ni adalah satu bahagian dalam rumah yang dijadikan ruang khas untuk dengan dilabuhkan tirai padanya. Zaman dulu rumah tak ada bilik macam zaman kita. Tak ada bilik. Jadi anak dara sifat pemalu dia lebih. Jadi keluarga dia akan satu ruang untuk letak anak dara, lepas tu dibuat tabir. Tu anak dara yang berada dalam khidriha. Satu bahagian dalam rumah yang dijadikan ruang khas dengan dilabuhkan tirai padanya. Sehingga kami tunggu mengeluarkan wanita-wanita yang sedang haid. Siapa puang yang haid pun kami bawa. Maka mereka berada di belakang orang ramai. Bertakbir bersama-sama dengan takbir mereka. Berdoa bersama dengan doa mereka, orang ramai. Dengan harapan memperoleh keberkatan dan kesucian hari tersebut. Jadi hari raya ni hari yang penuh dengan keberkatan dan hari yang ada kesuciannya tersendiri. Faedah ringkas. Hadis ini menunjukkan bahawa para wanita yang merangkumi gadis remaja dan wanita yang didatangi haid digalakkan menghadiri penghimpunan hari raya untuk bertakbir dan berdoa bersama kaum muslimin. Tapi syara'ah selagi mana terpelihara daripada fitnah dan menjaga adab syarak. Kalaulah benda yang melibatkan ibadat ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi, apatah lagi kalau yang tidak melibatkan ibadat. Di zaman kita banyak hiburan melampau, cuba menormalisasikan maksiat. Itu tak gitu kan? Sebagaimana contoh yang viral sebelum ni, Abang sehari dua ni memang dak edang nak cara Facebook. Bukan dak edang, sehari dua lama dak edang nak cara. Nak update-update tak pun nak edang. Mereka benda-benda yang penting-penting je. Jadi viral. Lakunang di sebuah universiti. Rupanya ada lagi hak teruk sebelum daripada tu. Tu tak gitu kan? Kalau buat ibadat pun ada dah syarat. Apatah lagi kalau bukan ibadat, hiburan dan seumpamanya. Pernah tak dengar hadis Aisyah? Rasulullah kata lagu mana? La tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairan lahun. Jangan kamu halang hamba perempuan Allah daripada mendatangi rumah Allah, tapi rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Rasulullah pernah kata lagu tu, tapi Aisyah kata lagu mana? Andai kata Rasulullah mengetahui apa yang dilakukan oleh perempuan pada hari ini, nescaya mereka itu dihalang daripada mendatangi masjid sebagaimana perempuan Banu Israel dihalang daripada mendatangi masjid. Sebab berlaku fitnah. Jadi orang puan boleh datang pada tempat perhimpunan orang ramai pada hari raya, disunat datang, comel datang, ada tuntutan, tapi selagi mana terpelihara daripada fitnah dan menjaga adab syarak. Wanita haid hendaklah diasingkan daripada kawasan tempat solat. Dia wanita haid kena asingkan daripada tempat solat. Sebab di sana ada hadis yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat, dan diperintahkan kepada kami supaya kami mengasingkan perempuan haid daripada tempat solat. Meskipun solat hari raya tidak dilaksanakan dalam masjid. Pengasingan ini lebih utama lagi dituntut jika solat tersebut dilaksanakan dalam masjid, kerana wanita haid tidak dibenarkan berada dalamnya. Contoh, ni masjid Kampung Petiti. Tu dah kan? Bukit Petiti. Raya puasa habis dah raya haji pula Raya haji.
Jadi gaya haji ni, moci-moci ada kapung ajak belaka, anak puang, anak dara, anak dak dara apa semua sekali ajak belaka. Hak hik ke hak dak hik ajak belaka, mari masjid untuk bertakbir bersama dengan takbir orang agama, berdoa bersama dengan doa orang agama, mengharapkan kesucian dan keberkatan hari tersebut. Dia orang puang hak mari masjid tu hukum dia sunat, tapi dengan syarat terpelihara daripada fitnah dan menjaga adab syarak lah. Lepas tu hidup balik, jangan duduk dalam masjid, duduk tepi nu, mungkin boleh pasangkan api untuk bahagian perempuan hadir. Sebenarnya adalah sunnah, tapi termasuk sunnah mahjurah di tempat kita. Terang gitu kan? Sunnah yang ditinggalkan. Kemudian hadis yang ke-15 daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa ma'ahu ba'd nisa'ihi wa hiya mustahadatun taraddam. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beriktikaf oleh sebahagian isteri-isterinya. Maksudnya sebahagian isteri Rasul beriktikaf bersama dengan Rasulullah, sedangkan dia, yakni isterinya, dalam keadaan istihadah dan masih melihat darah. Jadi ada sebagian isteri Rasulullah tengok masih lagi ada keluar darah istihadah, tapi dia beriktikaf bersama dengan Rasulullah. Ini menunjukkan bahawasanya perempuan yang mengalami darah istihadah tidaklah dilarang kepada dia berhenti di dalam masjid. Boleh masuk dalam masjid, tapi dengan syarat jangan bimbang mengotori masjid. Faedah ringkas hadis ini menjadi dalil bahawa wanita yang mengalami istihadah dibenarkan masuk serta berhenti dalam masjid, namun disyaratkan tidak dibimbangi akan mencemarkan masjid dengan darahnya. Dapat difahami daripada hadis ini juga bahawa boleh dan sah iktikaf wanita yang mengalami istihadah. Orang puang yang mengalami istihadah boleh dan iktikaf sah, tak ada masalah, boleh. Okey. Hadis yang ke-16 daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat i'takafat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwaji fakanat taraddama was-sufrah wat-tasdu tahtaha wa hiya tusalli. Tengok, pernah seorang perempuan daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf bersama baginda, dan dia melihat darah dan cairan kekuningan sementara bekah diletakkan di bawahnya, dan ia tetap melaksanakan solat. Keluar lagi ya kuning ya. Lepas tu dia tak bekah. Jadi darah yang keluar saat itu jatuh dalam bekah, dia solat. Ini menunjukkan bahawasanya sah solat yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami istihadah. Faedah ringkas dapat difahami daripada hadis ini bahawa wanita istihadah tidak sama hukumnya dengan wanita haid. Tak sama. Wanita istihadah wajib menunaikan solat fardu 5 waktu dan dibenarkan berhenti dalam masjid, termasuklah untuk mengerjakan solat atau untuk iktikaf, dengan syarat tidak mencemarkan masjid. Hadis yang ke-17 daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna al-yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut fasala ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. Bahawasanya orang Yahudi, apabila seorang perempuan dalam kalangan mereka didatangi haid, mereka tidak akan bersama dengan perempuan itu kerana menganggap kotor, dan mereka tidak tinggal bersamanya dalam satu rumah. Pula dah orang puang kalau mari haid kotor, orang puang tu kotor. Jadi tak boleh makan sekali, tak boleh duduk di bawah sebumbung, kena duduk suku-suku. Nyanyi kau orang puang. Kemudian para sahabat telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa sahabat tanya? Sebab orang Yahudi ni adalah orang yang ada ilmu pengetahuan, yang ada kitab yang diberikan. Jadi masyarakat Madinah menganggap bahawasanya orang Yahudi ni orang alim. Orang alim, orang yang ada ilmu. Baik. Jadi sebagian sahabat terkesan dengan apa yang dipegang oleh Yahudi. Maka ditanya kepada Rasulullah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang bermaksud. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah bahawa haid itu kotor. Kerana itu jauhilah wanita dalam masa haid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buatlah semua perkara melainkan nikah. Awak benda ketika puang haid, silakan. Mengambil keseronokan daripada dia, silakan. Tapi hak yang tak bolehnya adalah nikah. Nikah ni mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad lah. Bukan nikah saja, bahkan mengambil keseronokan di antara pusat dengan lutut pun tidak dibolehkan. Baik. Tapi pandangan yang kedua kata boleh.
Faedah ringkas. Hadis ini menjelaskan sebab penurunan ayat 22 daripada surah Al-Baqarah. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang haid, katalah ia adalah kotor. Sebab dia diturunkan ayat ni? Sebab dia diturunkan ayat ni? Baik, jawapannya adalah orang Yahudi, dia tidak makan sekali, tidak tinggal sekali, maka sahabat tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dapat difahami daripada hadis ini bahawa suami boleh bermesra, menyentuh, memeluk, tidur bersama dengan isteri dalam keadaan haid, selama mana tidak melakukan persembahan. Sebab dalam hadis ni Rasulullah kata, isna'u kulla syai'in illa nikah. Buat semua perkara melainkan nikah. Jadi hak lain boleh buat laka, hak tak bolehnya bersetubuh je. Hadis yang ke-18 nanti kita akan sambung lepas daripada Zuhur, hadis yang ke-18. Cuma berbaki masa lebih kurang dalam 13 minit. Aku nak buka soalan sekejap. Muslimat kalau ada soalan silakan. Jazakallahu khairan, barakallahu fiikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum akad nikah dalam masjid? Okey, itu soalan yang pertama. Kita jawab dulu. Masalah akad nikah dalam masjid, hukum dia adalah dibolehkan. Bahkan ada pandangan sebahagian daripada ulama kata sunat akad nikah dalam masjid. Okey, itu hukum dia. Adakah wajar untuk bakal pasangan lelaki tanya pasangan perempuan berkaitan haidnya bagi mengelakkan dosa? Dia akad nikah lain. Adakah diwajibkan orang puan hadir sekali dalam masjid? Tak. Dia yang terlibat secara langsung akad nikah tu siapa? Yang pertamanya adalah wali. Yang keduanya pengantin lelaki. Yang ketiganya dua orang saksi. Orang puan duduk rumah dah. Dia wakil dah gayah dia. Baik, dia wakil dah gayah dia. Duduk rumah orang puan tu. Bukan wakil pada dia, dia setujulah kita kata wakil. Kita kata wakil. Setuju dah ayah dia. Setuju dah lah. Memang kenang lama dah ke abang tu. Jadi hidup rumah je. Tak mari pun masjid. Sah tak nikah? Sah, tak ada masalah. Cuma masalah zaman kita ni orang puan nak duduk gak dalam masjid. Okey, tak apalah. Tak ada masalah lah nak mari je kau. Tapi kalau awak datang haid boleh tak masuk? Tak boleh. Ni seumur hidup sekali. Ya, seumur hidup sekali tu awak kena jaga. Kena jagalah. Supaya permulaan perkahwinan awak mengundang keberkatan. Akad perkahwinan dalam masjid dibolehkan, tapi kalau perempuan yang haid tidak boleh dengan sepakat 4 mazhab. 4 mazhab tidak membenarkan perempuan yang haid duduk dalam masjid. Dah kalau nak juga lagu mana? Awak duduk luar tangga tu. Baik, awak duduk tangga tu buat live pun tak apa. Dok lari dah tu lelaki awak kenang tu kayak pergi jumpa pula tu tak gitu tau. Tak payah buat dalam masjid lah. Tak payah. Orang tak payah masuk dalam masjid kalau sekiranya dia datang haid. Baik, kemudian ditanya ada tak pandangan ulama yang kontemporari membolehkan perempuan haid duduk dalam masjid? Yang pertama sekali, kita kena faham ulama kontemporari, ulama masa kini yang boleh berijtihad, ijtihad juz'i lah kita kata. Baik. Syaratnya dia kena faham, dia kena tahu. Okey, ini di antara benda yang penting Mana-mana ulama yang ingin berijtihad, dia kena tahu dulu di manakah tempat ijma' ulama yang pernah berlaku sebelum daripada ini. Supaya dia tidak mencarikan ijma' ulama. Itu dia jelas kena faham. Kemudian ulama kontemporari pada hari ini dia tidak lepas daripada menterjehkan pandangan-pandangan ulama sebelum ini. Tidak lepas. Tidak lepas daripada menterjehkan pandangan ulama sebelum ni. Kemudian, kalau kita nak tengok kepada pandangan ulama sebelum ni, ada tak pandangan yang mengatakan boleh perempuan yang haid masuk dalam masjid? Kalau kita nak cari pandangan yang ada, pandangan Imam Ibn Hazmin Al-Zahiri, pandangan Syekh Ibn Taymiyah, dia boleh tak?
Baik, tetapi pandangan yang disepakati dalam 4 mazhab, Syekh Ibn Taimiyah dia bermazhab dengan mazhab Hambali, tapi pandangan muktamad dalam mazhab Hambali tidak dibolehkan. Jadi gini, sebaik-baiknya orang puan yang datang haid tak payahlah duduk dalam masjid. Biar kita memulakan dengan mendirikan rumah tangga kita dengan penuh dengan keberkatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada membuang rahim dan kadang-kadang keluar darah cair dan juga air berwarna kuning. Adakah itu dikira haid atau saya boleh menjalani ibadat seperti biasa? Usia saya baru 46 tahun. Semoga dipermudahkan urusan orang yang bertanya. Okey. Dia buang rahim ni terbahagi kepada dua. Yang pertamanya buang keseluruhan, yang keduanya buang sebahagian. Kalau buang keseluruhan, maka tidak ada lagi tempat keluar darah haid. Jadi darah yang keluar tu dikira sebagai darah istihadah ataupun darah fasad yang tidak menggugurkan kewajipan solat, tidak menggugurkan kewajipan puasa. Kemudian kalau buang separuh darah yang keluar cukup syarat haid, dikira haid. Itu jawapan kepada soalan tersebut. Kita ada lagi lebih kurang dalam 7 minit. Ada lagi nak tanya? Baik, barakallahu fikum. Ayyamul haid, adakah dikira imkanul haid? Di dalam bab ni kalau kita nak tengok kepada pandangan ulama mazhab Imam Syafi'i pun berlaku khilaf. Sehingga ada sebagai ulama mazhab Imam Syafi'i kata kalaulah darah yang kuning tu keluar di luar daripada waktu adat dia, walaupun masih lagi dalam 15 hari, tidak dikira sebagai haid. Dan kalau kuning dulu keluar barulah hak yang kuat keluar, tidak. Banyak khilaf di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i sendiri pun. Jadi kita ambil pandangan yang muktamad, darah kuning yang keluar di dalam waktu imkanil haid. Waktu imkanil haid, waktu yang boleh dihukumkan darah yang keluar itu sebagai darah haid, maka dianggap sebagai darah haid. Waktu imkanil haid bagi perempuan yang telah beradat datang haid adalah setelah berlalu 15 hari suci. Apabila berlalu 15 hari suci tiba-tiba keluar kuning, lepas tu merah, maka kuning itu telah dikira permulaan haid bagi perempuan tersebut. Okey, wallahu a'lam. Ada lagi soalan lain? Okey. Ada mari. Okey, kalau akad nikah dalam surau. Surau dia terbahagi kepada dua. Surau seperti surau di pejabat, surau RNR, itu jelas dia tidak mengambil hukum masjid. Yang keduanya surau yang memang diwakafkan, jazakumullah khairan, diwakafkan untuk solat. Kalau surau yang diwakafkan khusus untuk solat, dia mengambil hukum masjid. Dia mengambil hukum masjid. Wallahu a'lam. Okey, baik. Adakah masjid sama dengan surau? Jadi kita jawab dah. Haid biasa 7-8 hari atau 8-9 hari. Lepas cocok perancang haid 30 hari. Lepas tu dia buat dalam kurungan darah, keluar darah. Betul dah ni. Sebab dia kalau dia buat kurungan haid 30 hari, lepas tu dia buat kurungan keluar darah, jadi salah soalan ni. Sebab benda salah. Dia kata benda, lepas cocok perancang haid mari 30 hari. Nak tanya hak mana haid? Tak kena soalan gitu. Awak kan pun dah haid 30 hari, awak nak tanya benda lagi. Tapi buat haid 30 hari, lepas tu buat dalam kurungan keluar darah dah. Dan bersambung dengan kitaran bulan yang seterusnya. Jadi, apa yang saya faham Ustaz ajar hari ni, kena ikut adat yang 7-8. Yang sebelum ni, saya kira kaedah 15-15 tu. Salahlah kiranya. Faham tak? Lepas tu soalannya, solat saya kena ganti ke? Okey. Dia gini, cerita dia. Dia kata lepas daripada ambil perancang tu, darah tu ubik. Bulan-bulan tak berhenti darah. Hak sebelum ni saya kira mana? Saya kira 15 hari haid, 15 hari suci, jadi 15 hari istihadah. Tapi hak yang saya dengar ustaz royak tadi, tak kena hak kira 15 hari haid, 15 hari istihadah. Masya-Allah, dia faham dah ni. Hak yang kita urang ni.
Sebab apa dak kabur 15 hari salah tau. Dak kabur tak dia? Dak kabur. Oh, jadi kalau dia baru belajar, jadi bermakna dia faham lah hak yang kita urang. Bagi dia kabur buat salah. Dia faham. Jadi salah hak yang dikira. Ya. Ya, kaedah 15 hari hid, 15 hari istihadah adalah kaedah yang salah. Orang puan kalau keluar darah lebih daripada 12 hari, ramai orang puan kata hid dia 15 hari, ke-16 adalah istihadah. Itu kaedah yang salah. Kaedah yang betul adalah yang pertama, kena tengok kepada tamyiz sifat darah ataupun kembali kepada adat. Dia cerita kembali kepada adat. Dah kalau kembali kepada adat, dia faham dah. Jadi ikut adat dia. Adat dia berapa sebelum ni? Dah isunya, kalau adat sebelum ni 7 hari, jadi saya ambil 8, 15, jadi berapa hari saya duduk solat? 8 hari saya duduk solat. Betul tak gitu, betul tak? Kan 7 campur 8, 15 tu kan? Dan saya kena qada balik ke duduk solat tu? Situ soalan dia. Jawapannya, darah istihadah dia tidak menggugurkan kewajipan solat. Apabila tidak gugurkan kewajipan solat, awak dah solat, maka awak kena solat. Jadi kena qada lah. Maka dia akan ada soalan susulan. Saya dah ingat dah ulama mana. Jadi soalan susulan. Okey, awak ginilah. Awak buat anggaran kasar. Cakap bahasa-bahasa kita lah. Anggaran kasar. Tapi awak mesti kena qada sehingga yakin awak betul-betul qada apa hak yang awak tinggal. Okey, baik. Awak buat anggaran kasar. Dan semoga dipermudahkan segala urusan. Bagi perempuan yang sudah bersih tetapi tunggu untuk mandi, nak pastikan betul-betul bersih, jadi perlu qada tak solatnya. Jadi dia gini. Tutup dah. Tak apa, kita buka kat gini pula. Tak rehat dulu kan. Dia ni Shopee pun dia bersih dah darah. Dia tak solat sebab dia nak tunggu betul-betul bersih. Kalulah dia tak solat, tiba-tiba tak darah mari mula, maka tak perlu qada dah. Sebab tempoh hak yang tak mari darah sebenarnya masih lagi tempoh haid. Atau jelas lah. Tapi hak yang isunya dia tunggu tak mari dah darah. Jadi bermakna pada asal diwajibkan kepada dia solat, tapi dia tidak solat. Jadi wajib kepada dia qada. Kenapa wajib qada? Sebab wajib atau awak solat. Awak dah solat, awak kena solat. Kita jawapan kepada soalan tersebut. Bagi perempuan yang bermusafir, penat, boleh tak berehat dalam masjid? Jika tiada ruang untuk berehat di luar masjid. Dia penat sangat ni. HB dia 4,5 HB dia. Dia HB rendah lah. Tak agak sangat betul tak gitu kan? Tak agak HB dia rendah je. Lepas tu musafir letih dia. Dah dia kata as-safaru qit'atun minal adab. Musafir ni sepotong daripada adab. Shopping tak ada masalah, musafir je letih. Jadi boleh tak nak rehat dalam masjid? Okey, gini. Kita kena faham, kalau sekiranya dia perlu kepada rehat, kalau dia tidak rehat mungkin akan memudaratkan dia, maka tidak menjadi masalah, dia bolehkan. Irtikabu akhafid dararain. Kita mengerjakan yang paling ringan daripada dua kemudaratan. Kita dituntut antara maqasidus syariah adalah menjaga nyawa kita. Itu tak ada masalah. Kalau sekiranya betul-betul mudaratlah. Wallahu a'lam. Jadi untuk sesi yang kedua ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung selepas daripada Zuhur. Nanti Ustaz Mang akan kabalah pukul berapa kita akan sambung. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Boleh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz di atas penyampaian dakwah bagi sesi yang kedua. Jadi seterusnya, sebelum kita rehat,